Restoran Malaysia di Safwah. Ini salah satu yang terlama, terfamous, dan kita kena sokong. Salah satu perniagaan ataupun entiti Melayu. Saya belajar di Madinah bermula daripada 2008 sampai 2012. Ini antara tempat favourite kami. Dan sampailah sekarang, ianya masih berada di sini. Dah 2026, Alhamdulillah. Lama, berapa? 16-17 tahun dah, Alhamdulillah. Sebelum tu lagi kan? Jadi nak cerita, punyalah lama tuan-tuan. Mereka bertapak di sini dan gurunya dua kedai sekali jadi berapa kedai sahaja. Dan ianya suatu entiti perniagaan Malaysia yang perlu kita sokong. Tuan-puan yang datang ke sini, tuan-puan datang cari di saji, pastikan minum teh tadi, roti canai dan macam-macam lagi makanan-makanan yang ada. Kami nak ajak tuan-puan datang support entiti Melayu Kalga di saji, dan ianya sangat-sangat baik untuk kita sama-sama support insya-Allah taala. Dan saya yakin semua dah terkenal dan biasa dengan di saji. Dan moga-moga lambang Malaysia di sini, Malaysia Restaurant, ianya suatu kebanggaan bukanlah untuk kita, tapi mempromosikan juga kepada lebih ramai rakyat yang datang ke sini insya-Allah taala, dengan kebaikan orang Malaysia, keamanan orang Malaysia, kesejahteraan orang Malaysia juga insya-Allah taala. Terima kasih tuan-puan. Saja walaupun saya ada kedai sendiri Zawakah Asia, tapi disaji menjadi kebanggaan saya sebagai rakyat Malaysia di bumi Mekah Al-Mukarramah di Saudi. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.